Saya nak jawab soalan-soalan yang bertanya mengenai serbuan SPA baru-baru ini yang polis keluarkan kenyataan tak ada tindakan pendakwaan boleh diteruskan sebab tak ada mangsa. Jadi ini pandangan saya. Saya akan berikan pandangan dalam konteks undang-undang syariah dan juga dalam konteks undang-undang sivil. Yang pertamanya berkenaan dengan kenyataan polis bahawa dalam undang-undang sedia ada, kesalahan luar tabi'i memerlukan mangsa, barulah pendakwaan boleh diteruskan. Jadi dalam kes serbuan di SPA baru-baru ini, mereka tak ada seorang pun boleh didakwa, semuanya dilepaskan kerana tak ada mangsa. Undang-undang jenayah syariah tidak memerlukan mangsa. Dia bergantung sama ada kesalahan itu adalah satu kesalahan di sisi syarak ataupun tidak. Sebab kesalahan dalam konteks undang-undang jenayah syariah ini adalah kesalahan dengan Allah. Walaupun kesalahan itu dilakukan tanpa ada mangsa ataupun tak ada seorang pun mengaku jadi mangsa, tapi ia ditetapkan oleh sumber perundangan syariah bahawa ia adalah satu dosa, satu kesalahan di sisi syarak, maka proses perundangan, tindakan, hukuman boleh diteruskan walaupun tak ada siapa mengaku jadi mangsa ataupun tiada mangsa. Dalam keputusan kes Nick Elin di Mahkamah Persekutuan, sebelumnya kes Iki Putra Mubarak, Mahkamah menetapkan bahawa subjek matter ataupun kesalahan yang berada di bawah bidang kuasa persekutuan atau bahasa mudahnya undang-undang sivil, ia tidak boleh digubal ataupun diletakkan bawah undang-undang jenayah syariah. Maka kesalahan seperti liwat dibatalkan dalam undang-undang jenayah syariah. Jadi susulan keputusan tersebut, pihak penguatkuasa agama di negeri-negeri ini kebanyakannya rasa inferior dan rasa takut untuk melakukan tindakan, walaupun pembatalan itu melibatkan Kelantan dan Selangor. Tetapi di negeri-negeri lain pun jadi domino efek. Mereka tak berani untuk bertindak kerana takut tindakan mereka itu akan dicabar di mahkamah sivil sebagaimana dalam kes Iki Putra Mubarak dan juga kes Nick Elin. Jadi situasi ini menimbulkan kelompangan undang-undang. Bagaimana? Apabila ada perbuatan yang sebenarnya cukup syarat untuk didakwa di bawah undang-undang jenayah syariah, tetapi ia telah dibatalkan ataupun berisiko akan dibatalkan ataupun berisiko dicabar di mahkamah sivil sebagaimana yang menimpa di dalam kes Nick Elin dan Iki Putra Mubarak, tetapi nak diteruskan di bawah kanun kesiasaan ataupun undang-undang sivil tak cukup elemen. Contohnya macam dalam kes ini, polis kata dalam kesalahan luar tabi'i undang-undang sedia ada, mesti ada mangsa. Saya tak jelas maksud mangsa yang PDRM maksudkan. Mungkin dia maksudkan mangsa tu adalah mangsa yang diperlakukan secara tak rela, tak ada siapa mengaku, ataupun mungkin dia maksudkan bila kita cakap pasal liwat, maka mesti ada yang meliwat dan diliwat. Yang diliwat itu tak ada siapa yang mengaku. Mungkin itu maksud polis. Jadi sebab itu, semasa kes Nick Elin hangat diperkatakan dulu lagi, saya tidak bersetuju dengan hujah jurucakap yang mengatakan bahawa ini cuma isu bidang kuasa. Bagi saya, ini lebih daripada sekadar isu bidang kuasa. Ada implikasi yang kita kena hadap apabila situasi itu berlaku. Ada kesalahan yang sekarang ini kita nak teruskan bawah undang-undang syariah pun tak boleh, nak teruskan bawah undang-undang sivil pun tak boleh juga. Sebagai seorang yang beramal sebagai peguam sivil dan peguam syar'i, saya tidak berkehendak untuk memperlekehkan mana-mana sistem perundangan. Saya dan peguam-peguam lain yang sejak kes Nick Elin memberi penjelasan, kita nak menjelaskan perbezaan antara perundangan sivil dan perundangan syariah ini ada bezanya. Sekarang ini berlaku kelompangan undang-undang. Nak teruskan dalam undang-undang syariah pun tak boleh, nak teruskan bawah undang-undang sivil pun tak cukup elemen. Sebabnya di mahkamah syariah dan di mahkamah sivil ini, kaedah untuk menentukan kesalahan berbeza, sumber rujukan berbeza, peguam-peguam berhujah di mahkamah menggunakan reference berbeza, hakim nak menjatuhkan satu-satu hukuman ataupun keputusan, asas pertimbangan itu berdasarkan kanun kesiasaan dan berdasarkan undang-undang jenayah syariah berbeza. Jadi perbezaan-perbezaan inilah yang perlu diberi perhatian dan saya harap difahami oleh masyarakat, khususnya orang Islam.